Nak yang berbala lah. Semua happy, makan pun sedap. Tu hebat-hebat. Ah, Time management pun okey. So sekarang saya rasa agak penat. Tapi lihat majlis berjalan dengan lancar, at least rasa relief lah. Rasa lega lah. Dengan bantuan floor manager dan juga MC, macam semuanya masih terkawal lah. Saya tengok rumah Abang Jamil ni untuk review sebelum ni, diorang kata tak ada masalah. So hari ni terbukti memang tak ada masalah dari segi banyak benda lah. Dari segi makanan, tempat cantik, kemudahan, semua lengkap lah. As expected daripada Abang Jamil lah, yang diorang deliver macam yang kita nak. Dan saya sangat berpuas hati. Dia adalah dream wedding saya nak buat kat rumah Abang Jamil. So, di arrange everything. So, memang mengharapkan package all in lah. Sangat berpuas hati. Saya tak ada risau pun macam diorang dah handle semua. Saya rasa bersyukur, happy. Saya rasa teruja, speechless lah. Bagi saya Cantik sangat cantik lah. Tak expect lah macam ni Islami. Baru. Sangat selesa. Especially untuk rombongan lah, sebab diorang stay sini kan tak perlu nak kena balik homestay balik ke apa. Dia sangat bagus lah. Daripada awal sampai ke akhir tu flow dia lancar. Diorang sentiasa ada orang yang akan attend kita orang mudah. Untuk tim yang hari ni saya rasa Memang macam banyak pengalaman lah. Macam berpengalaman sangat. Best lah. Semuanya okey. Sangat recommend dengan harga dan servis sangat berpatutan dan berbaloi lah. Dan tempat dia lawa dan dia dah established. So saya tak perlu nak risau scam ke ada orang yang cilas ke tak ada. Sangat recommend. saya sangat recommend juga. Sebab tu tak fikir banyak pun. Maksudnya semua daripada A sampai Z semua Abang Jamil yang settlekan. So nak mudah ambil dengan Abang Jamil. 5 nodap. 5 kilo. Ingat kenduri, ingat rumah Abang Jamil.